Viral di media sosial, satu rakaman video dashcam memaparkan insiden melibatkan seorang penunggang motosikal dan sebuah motosikal dinaiki anggota polis trafik. Dalam rakaman itu, ketika cuba keluar dari simpang jalan, penunggang terbabit bertembung dengan motosikal polis yang ketika itu sedang bergerak lurus. Tiada maklumat penuh mengenai insiden, namun rakaman tersebut yang kini telah mengundang pelbagai komen dan reaksi netizen di laman sosial. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yang kini menjadi beban pikiran di hatiku. Kau bermalu pergi karena orang ketiga. Siapa yang salah?